Kalau korang dah follow channel ini lama, saya rasa ramai yang pernah tertanya-tanya, Wilson ni macam mana dia invest? Portfolio dia nampak macam apa? Saya sebenarnya dah guna Mumu lebih kurang setahun. Mula-mula saya simpan dalam Mumu hanya untuk fungsi money market fund mereka. Tapi biasalah, tangan gatal. So mulalah saya beli saham sikit-sikit. Last portfolio dia jadi macam ni. So hari ini saya akan tunjukkan portfolio saya dalam Mumu. Macam mana saya susun portfolio kecil ini dan apakah logik di sebalik beberapa keputusan pelaburan saya. Tapi sebelum kita mula, saya kena disclaimer dulu. Video ini bukan nasihat pelaburan. Portfolio ini ada banyak kekurangan dan tidak memberikan gambaran penuh pelaburan sebenar saya. Malah saya boleh cakap je, duit yang digunakan dalam akaun ni adalah duit berlebihan. Duit yang saya tak gunakan untuk apa-apa komitmen lain. Ia tidak sesuai untuk ditiru kerana keputusan pelaburan yang saya buat di sini hanya sesuai untuk situasi kewangan saya. Jangan copy trade, jangan ikut. Kalau awak perlukan nasihat kewangan, tolong jumpa approved financial advisor. Dan ya, video ini ditaja oleh Mumu. Mumu menawarkan sehingga RM2,300 welcome rewards dan pulangan terjamin 6% setahun melalui Cash Plus selama 30 hari. Klik link saya untuk daftar. Kemudian, cari eksklusif deposit dalam apps dan masukkan kod saya SF18 untuk menikmati ganjaran-ganjaran ini. Okey, sebelum saya tunjuk apa yang saya beli, saya kena cerita sikit pasal filosofi pelaburan saya dan juga beberapa kekangan yang saya hadapi. Pada pendapat saya, benda paling penting dalam pelaburan adalah portfolio yang well diversified, penuh dengan syarikat berkualiti tinggi yang ada fundamental kukuh. Diversified ni maksud apa? Kalau boleh cover banyak sektor, contohnya healthcare, consumer, staples, tech dan sebagainya. Dan kalau mampu, banyak negara juga. Dalam finance, kita kata diversification is the only free lunch. Ia mengurangkan risiko pelaburan tetapi tetap memberi pulangan yang agak memuaskan. Lucky for us, Mumu ada akses kepada pasaran saham global iaitu US, China, Hong Kong, Singapura dan Malaysia. So awak boleh diversify sepenuhnya dalam satu akaun. Masalahnya, semua teori ni memang sedap nak cakap. Tapi bila akaun awak kecil, macam saya punya, lebih kurang $11,000 sahaja, nak buat portfolio yang betul-betul diversified, memang susah. Duit tak cukup, okey? Inilah masalah terbesar sebenarnya. Sebagai contoh, kalau awak perasan, semua saham saya adalah dari US saja. Sungguh pun dia ada beberapa sektor dalam portfolio saya, tetapi kebanyakannya dalam sektor teknologi. Awak tengok Mercado Libre. Satu saham harganya $1,950. Itu lebih kurang RM8,000 hanya untuk satu saham saja. Macam mana nak diversify kalau satu syarikat pun dah telat gaji 1 bulan? Muncullah Mumu ada fractional trading. Saham pecahan memang membantu. Awak boleh beli kurang daripada satu saham dengan bajet serendah RM5. Kalau awak perasan, saya punya Mercado Libre jumlah saham dia hanya 0.5. That's saham pecahan. Tapi dia bukan magic ya. Kalau awak nak betul-betul diversify sampai 30-40 syarikat berkualiti tinggi, sekadar akaun RM10,000 ataupun RM20,000 memang akan rasa sangat sempit. Lepas tu datang pula satu lagi masalah akaun kecil. Timing. Bila modal kita limited, kalau salah timing, memang pedih. Sebagai contoh, tengok saya punya Mercado Libre. Saham ni adalah worst performer dalam portfolio saya. Masa saya masuk tu, timing dia salah dan sekarang dia tengah rugi. Salah satu cara untuk memperbaiki situasi ini adalah dengan dollar cost average. Tapi dah satu saham harganya $2,000, memanglah susah nak average. So persoalannya bagi orang yang akaunnya kecil, apakah cara terbaik untuk diversify? Jawapannya adalah indeks. Kalau awak dah tengok banyak video Sembang Finance, tiap-tiap kali pun saya kata beli indeks. Sebab bila awak beli indeks dengan satu harga je, awak boleh beli ratusan syarikat. Dengan itu, dia dah auto diversified. Risiko pun lebih stabil. Awak tak payah pening pilih saham satu-satu dan tak perlu risau timing. That's why bagi saya, bila saya nak bina core portfolio saya suka mulakan dengan indeks. Sebagai contoh, masa saya start account ni, counter pertama yang saya beli adalah VOO, iaitu indeks ETF S&P 500.
Kalau awak tengok, dia adalah 11% portfolio saya sekarang. Tapi pada mula, dia adalah 100% portfolio saya. Yang bagusnya, Mumu ada akses kepada ETF. Kalau awak nak ETF yang syariah compliant, boleh pilih SPUS atau HLAL. Mumu menyediakan banyak tools untuk menolong awak memilih ETF yang sesuai. Lepas core portfolio dah settle, saya akan bina satellite portfolio. Satellite portfolio maksudnya portfolio yang tambahan di mana alokasi duitnya kurang. Tapi risiko yang diambil boleh ditingkatkan. Contohnya saham teknologi atau AI atau emas atau kripto, semua ni masuk perlahan-lahan ke dalam satellite portfolio. Dalam portfolio saya, buat masa sekarang, dia agak heavy dalam sektor teknologi. Saya ada sedikit dalam software, ada sedikit dalam consumer discretionary dan sikit dalam healthcare. Adalah harapan saya lepas ni kalau boleh untuk menambahkan pegangan saya dalam sektor-sektor berlainan dan yang bukan dalam teknologi untuk tujuan diversifikasi. Kalau awak nak melabur saham individu, Mumu ada beberapa tools yang boleh menolong awak. Salah satu caranya adalah dengan mencari themes. Dalam Mumu, pergi ke markets. Scroll ke bawah, awak akan nampak investment themes. Katakan awak minat melabur sektor AI. Lepas awak tekan, awak boleh nampak semua saham-saham yang ada dalam sektor AI. Dari situ, awak boleh pilih saham-saham yang berpotensi. Katakan awak berminat nak melabur Nvidia. Awak tekan saja dan awak akan dibawa kepada page analyst ratings. Di situ awak boleh nampak konsensi para analis. Dan yang saya paling suka, Morningstar Research. Di situ, selain daripada analisis mendalam dalam syarikat pilihan awak, dia juga ada memberikan fair value. Valuation yang diberikan memberikan gambaran sama ada syarikat itu murah ataupun mahal. Kalau awak masih mahu buat research yang lebih berkenaan syarikat itu, awak boleh cuba tanya Mumu AI. Awak pergi ke More, Mumu AI. Dia ni macam ChatGPT, cuma dia fokus kepada finance. Awak boleh tanya what are the future risks? Atau earnings dia okey ke tak? AI bagi summary terus. Dan Mumu AI kini menyokong interaksi dalam bahasa Melayu dan juga menyediakan analisis untuk saham-saham Malaysia. Fungsi ini belum cuba tak tahu, dah cuba hari-hari mahu. Pada awal video ini, saya ada cakap salah satu masalah utama yang semua pelabur akan berdepan dengan, iaitu timing the market. Maksudnya, nak pilih masa untuk beli saham. Ini sebenarnya adalah satu cabaran yang sangat susah dan kalau boleh, sebaik-baiknya saya akan cuba elakkan. Sebaliknya, saya akan cuba selalu dollar cost average. Kalau awak lihat portfolio saya, semua yang ada kuantiti saham lebih daripada 1, maksudnya saya dah dollar cost average. Kalau awak tak mahir dengan timing, boleh cuba buat otomasi. Tiap-tiap bulan kita cuba melabur dengan konsisten melalui dollar cost average. Sebab tu saya suka benda macam regular savings plan. Dengan RSP, saya boleh pilih mana-mana ETF atau saham yang saya nak. Lepas tu saya set je berapa nak beli, berapa kerap nak beli dan bila nak beli. Lepas tu dia akan jalan sendiri setiap bulan. Tak payah saya fikir. Dalam apps Mumu, kita pun boleh buat RSP. Awak tekan Accounts, All, RSP, Create Plan. Macam itu saja awak sudah pun boleh automate pelaburan awak. Dan saya akan tunjuk korang satu lagi fungsi yang agak menarik, RSP Calculator. Kalau awak tekan RSP Calculator dan isikan tarikhnya, contohnya 3 tahun yang lepas, maksudnya awak RSP untuk 3 tahun, dia akan kira pulangan pelaburan awak berdasarkan data market sebenar. Dan awak boleh tengok sama ada dia untung ataupun tidak. Pada awalnya, sebab utama saya letak duit saya dalam Mumu adalah sebab cash plus. Kalau tengok portfolio saya, awak akan nampak dekat funds saya ada lebih kurang RM6,500. Ini adalah dana yang ada dalam cash plus. Cash plus adalah money market fund yang ditawarkan oleh Mumu. Dan yang menariknya, duit dalam cash plus boleh digunakan terus untuk membeli saham US atau lokal. Kadang-kadang, bila saya belum decide nak beli counter apa, saya akan masukkan semuanya dalam cash plus. Dan bila saya nak beli, saya boleh terus beli dari akaun cash plus. Kalau awak aktifkan fungsi Smart Save, setiap hari duit berlebihan dalam akaun awak akan automatik dimasukkan ke dalam cash plus. Dan saya suka sangat dengan fungsi ini. Sebab kadang-kadang saya akan dapat dividen atau kalau saya jual saham, saya akan dapat duit berlebihan. Semua duit ini akan auto masuk ke dalam cash plus untuk menunggu masa pelaburan seterusnya.
Dengan itu, duit saya tak pernah berhenti bekerja. Okey, jadi inilah cara saya bina portfolio kecil ini. Mengikut kemampuan saya dengan modal yang tak besar. Saya fokus kepada 3 benda. Diversification, lepas tu memilih saham-saham yang berkualiti tinggi dan akhirnya konsistensi. Kalau awak belum lagi register Mumu, awak boleh dapat sehingga RM2,300 dalam Welcome Rewards, termasuk cash vouchers dan saham Apple. Dan pulangan 6% per annum untuk Cash Plus selama 30 hari untuk kempen kali ini. Apabila awak sign on menggunakan kod saya SF18. Ikuti langkah-langkah ini.